ni kita nak jalan-jalan walaupun cuaca hujan. Kita redah je lah. Kita dah sewa skuter ni nak berjalan-jalan. So jom. Let's go. Okay, kita try je lah. Okay, ini cara kita ronda-ronda dalam ni. Layu dah. Entah macam mana ni, tengoklah dia pusing kebalik lah untuk ambil gambar depan pula. Stopkan dulu. Kita duduk paling kanan. Okay. Inilah bandar dia. Kita rasa pusing dalam ni je. Hari pun hujan, orang pun tak ada lagi. Nampak pada yak ada. Ni bangunan-bangunan dia, tengok arkitektur dia. Elok kat baru-baru pagi ni tak letih. Tengok motor je. Orang tak ada. Tapi mana kita pergi ni tak tahu. Ni memang jalan ni perlu kita menapak untuk ke bus stand. Asal dia? Ni semalam lepas kita Kenapa dia ni? Dia memang tak nampak. Dia record tu warna merah ni. Tapi dia record juga lah. Tu boleh tengok. Sebabnya boleh bergambar juga pasal ni. Mani. Tunjuk lah kat sini. Yelah, tapi nak gambar juga. Yelah, sekejap lagi kita nak gambar lah. Hujan-hujan ni nak gambar juga. Itu pagoda tu ha. 此外，景区智能语音讲解系统已上线。漫步古城时，它将为您讲述千年历史与藏地。 Sejuk. Lepas hari-hari tu jadi kat pagoda ni dia orang kata kalau senja sunset nampaklah berkilau-kilau. Ha? Jom macam mana? Apa benda di sini ni? Saya tak faham. Sekejap lagi tak lulus ke apa ke. Padamkan, tegaskan dia tu. Okay, tiba-tiba aku pun dah rupa Tibetian dah. Jumpa tak kopi ni kan, style Tibet. Dah lah muka pun macam Tibet. Habis cakap sini kan tak faham dah aku. Okay, kita merayau lagi. Nak cari sweater sebenarnya. Jom. Okay, you letak je kat peha you. Nampak. Tegak lah. Okay. Hujan pun dah reda sikit. Kita cari baju sweater kat sini tak ada saiz pula. So kita pusing-pusing lah. Ini
jadi tak lalu lagi. So jalan lah tengok apa ada. Dalam tu pokok banyak. Ada jual bunga-bungaan. Kat sini banyak kedai-kedai apa untuk jadi puteri yang tipu. Makeup dengan dia punya attire semua. Dia tak selesai untuk bini saya sebab bini saya dia nak jadi kojol. Ini saya telah terkojol. Malam malam hiking telah terkojol. Dia pak motor dia tengah jalan tu marah dia tu. Lori. Aku dia makan lagi pagi ni. Dah sampai jalan besar. Kalau tanda macam ni kita dah keluar daripada dia punya ancient city lah. So kereta tak boleh masuk dalam ancient city ni. Lepas tu taksi berhenti sampai sini. So jadi kita berpatah balik. Ni halal ni. Benda ni rice. Fried rice. Noodle. Tapi itulah tak buka lagi lah. Tanda hijau tu halal suhu sekarang dalam 11 darjah. Bolehlah nak beraung-raung. Yang baju sejuk style sini kan payahlah nak pakai. Betul-betul Tibet dah ni. Di kanan lagi pergi kiri juga. Ni tepi tadi Kita pusing-pusing sampai tempat tu juga. Okay lah. Habis dah pusingan kita ni. Sweet company ni. Kedai-kedai untuk jadi puteri yang tipu.
bukan ke arah tempat tadi dulu. Oh, ni ada lah tempat lain sikit. Temple dia orang kat ah. Ni sebenarnya kalau pergi Nepal pun banyak kat macam ni. Sama je lah. Ni kawasan-kawasan orang-orang Buddha. Ni Kedai Puteri Hang Liput lagi. Ini barang-barang layang-layang. Depan tu dah kereta dalam tu. Kekesalan lah kat sini sebab tak dapat nak pergi Napa High Lake tu pagi-pagi ni sebab tak sempat. Kalau ikut kan boleh je pergi ke skuter ni. Dan sebenarnya yang penting nak pergi Napa High Lake tu nak melepaskan rindu pada anak sebenarnya. Ada sesuatu yang mengingatkan pada anak kat sana, iaitu alpaka. Ayah tak ada jumpa. Senang dia jumpa. Alpaka pun bukan binatang sini. Kat mana? Dan bukan asal sini juga. Yalah. Tak tahu. Belah-belah Arab sana je tak tahu lah. Ya, Arab pun sini. Yalah. Carilah alpaka di Biang ni. Di Dali ni. Sampai sana. Ke mana tu kan? Ni juga lalu ni. Lalu dia. Dia. Tu dia. Dia ni cukup apa? Tak ada tempat. Oh, cantik juga dia bilang. Ada benda ni motor. Tempat tadi. So peraturan jalan kat sini kita jalan belah kanan lah. So kena membiasakan diri lah. Banyak tu. Ada ketumpang ni. Apa lah, nak pergi tempat tu. Setelah puas menghabiskan di situ ni, mari kita balik. Yang ni nak beli cendera hati ni juga kena hati-hati juga lah. Banyak ni barang-barang semayang ni. Ya. Pusing tu. Nanti baliklah beli apa. Fresh mat. Fresh pada. Fresh mat. Ni petang-petang Wajib beli. handicraft shop. Ada lagi jual petang. Kat sini kata harga sini murah lagi daripada sini. Tak pasti. Tadi siapa kata? Mana nak? Saya ke? Ini barang-barang yang datang lokal lah. Tapi kalau barang-barang yang factory made, itulah dekat area Kurming lagi murah. Factory made mesti banyak daripada bandar-bandar. Okey, kita sampai dah ke kawasan yang nak balik ke hotel. Apa kita ada nak beli apa-apa ke makan? Tak ada. Ni ada jual scorpion semua ni tak ada? Yes. Kat sebelah sana bukan ni. Bukan. Ada apa lagi bagi beli? Sana ikan Lalu. lalu. Ajaran lain ke? Yang tiga tayar tu. Dia tiga tayar. Ada lagi satu. Belum ada. Lagi satu. Banyak lah pula.
Nak ambil video. Lalu. Tak boleh. Jalan. Ini cuci sikit lah kot daripada tadi tu. Ini yang botolnya tidak pulang tak mana? Oh ni. Oh itu dia pulangkan sendiri ke? Hantar you dulu lah. Dah tutup lah. Kita ni hotel kita ni hotel Fahmi yang tadi ni. Hotel kita di depan ni. So kita boleh ambil apa Gigi kat situ lah. Ha. Dekat sikit. Dekat sikit. Weekend coffee. So patutnya ni checkpoint yang tak ambil gigi lah. Itu dah tahu. Okay dah. Dah, jap. Okay, kita akan meninggalkan hotel Heaven Hotel ni. Ni persekitaran tempat dining dia. Dia ada feeling Everest Base Camp sikit dengan bau-bauan yang ada. So ini antara orang yang banyak bantu kita. Her name is Christy. Kalau tak ada dia, kita tak dapat pergi Abu Jicio Lake. She's arranged everything for us. We just booked from this hotel. So thank you very much. Thank you. Okay, Come back again. I will. Maybe 2 or 3 years time. Alright. Many Malaysia. Okay, kita telah sampai di Lijiang. Nak naik train semua tak boleh nak record semua pasal sibuk bawa bag semua. Dah sampai ni hotel kita lah yang telah direkomend oleh sahabat saya, Puan Fatihah ataupun Brenda. So kita dah ditolong oleh Mr. Joy semua macam-macam. So sekarang kita tengok bilik macam mana. So macam biasa, dia punya vibe yang sini lain sikit dari semalam. Ini memang high end sikit. Okay, ada bathtub di situ So malam ni kalau nak berenang tak boleh lah. Nak bercebus-cebus boleh lah, hujan di luar. So very nice. So inilah hotel kita. Pemandangan keluar dari luar hotel ni. Tadi masih lagi hujan. Nampak bumbung-bumbung di sana. Harap-harap hujan ni berhenti esok untuk kerja DSM. Okay, kita nak pergi tempat makan. Hujan telah berhenti. So jalan-jalan barulah round-round kat sini. Okay, boleh tengok belakang tu. Tengok tangan dia yang keluar je. Tengok tangan dia pun dah seram lah. Besar betul. Marilah kita meneruskan perjalanan. Biarlah dia di situ. Jangan ganggu kehidupan dia. Kita nak pergi kedai makan ni agak tahan ke lah. Kau tengok-tengok paling dekat pun daripada hotel 15 minit jalan kaki. Cantik kat view kat sini. Ni beg-beg yang ada.
bunga-bungaan. Situ dalam ni ada ikan koi tak? Belum lagi. Ada ikan koi. Matahari dah menunjukkan merah-merahan. So sini dalam pukul 7 lebih lah maghrib. Durian macam nak nama dia. Kopi putih. Cuba tanya harga berapa tu. Yang warna putih tu kan. Nak pergi dia tanya harga dulu. Dah. Dia tanya harga dulu, dia tahu harga berapa. Dia nak tiket yang mana? Allah, kata nak ambil yang Tibetan tu. Sudah tukar lah. Kita jumpa lagi seekor. Yang ni tak terurus rupa dia. Apalah. Jom teruskan perjalanan mencari tempat makan. Kalau bawa beg carry ni payahlah nak tarik kat sini. Sebab permukaan jalan dia tak rata. Tempat apa ni? Princess Durian Pizza. Durian Pizza pula. Apa dia? Anggur panjang ada. Light pun ada. Saya tanya harga berapa pula. Belum jumpa lagi tempat yang menarik untuk makan-makan ni. Memang tak jumpa tanda halal lagi setakat ni. Kedai-kedai free gift. Free gift pula. Kedai-kedai gift lah. Ada free kat sini. Ni Puteri Hang Lipo style Lijiang pula. Ada pula silver-silver dia. Tak tahu dah aku. Rupanya rupanya. Telah kelihatan dia jauh tadi. Seekor lagi. Kalau jumpa orang Malaysia ni lepas tu. Tu dia. Bapaklah besar dia. Baik dia tunggu tuan dia kat situ. Jakun tengok anjing besar ni. Besar sangat. Kita jalanlah pelan-pelan. Dia kata tinggal 150 meter lagi yang jalan. Kita dah masuk jalan besar agaknya. Tiba-tiba orang ramai daripada biasa pula. Tadi jalan lorong-lorong kecil je lah.
Oh, tea hall. Dia jual tea. Dia jual tea. Orang pian lah suruh. Nampak ni yang style Fatihah pakai. Dia jadi lain sikit. Kat sana kan lain sikit kan. Aksesoris dia lain. Ada gereja di sini. Ini tak heran sebab dia punya average size. Ini bau kulit gaukau ni. Flower cake. Tapi ni tak tahulah jenis macam mana. Tapi flower cake lah. Air buah. Ni kedai teh lagi tu. Ni teh. Teh sama macam Bampian ni teh. Ambil gambar hantar kat Bampian. Bang ni teh abang ni. Ni kedai apa pula? Ni best supermarket. Market je lah. Kalau hari-hari nak pergi makan macam ni kenyang kita ni. Okay, tinggal 200 meter katanya. Hiasan kedai ni pun cantik ya. Pokok apa tak tahu. Ni kena cari tempat pimpong kan. Kalau ada tempat pimpong. Oh, durian. Alamak. Lain lah durian dia. Tak sama macam durian kita pun. 榴莲33，电话号码。So, ni ke? Yunan wal mushroom rice noodle. Dia kata 40 meter. Ni vegetarian. Dia kata 40 meter. Berapa? Hujan memang benda yang mulut tadi. Meter je, dah terlebih ke apa? Dah terlebih ni makcik. Apa dia? Dia makan ni. Sekejap. Flower cake. Ni flower cake ni ya. Halal. Tak tahu. Tapi siapa beli? Dia dalam gambar tu dia tunjuk kedai halal. Takkanlah flower cake ni makan flower cake je ke? Mampui. Hotel ni. Ni ke? Yunan tu.
Nasi Arab ni. Nasi Arab nama dia. Nasi Arab. Ini apa? Aduh. Masih gagal ni menjumpai. Ada nama kedai tak? Dah lepas lah. Memang lepas lah. So kena ke sana balik. Dia Wenhua Eli tapi gila Minah tu dengan makeup dengan tak makeup lain. Gambar yang dekat dulu gambar dia. Tengok bibi sama. RM65. Maknanya ada jual beg-beg. Ada kulit lah. Cantik. Itu sebelah hotel. Atas sebelah hotel yang tu. Minum kopi. What restaurant? Depan sedikit. Tekan sini. 18 meter. Depan ni. Vacation ends? What do you mean vacation ends? Tak ada ni. Kita sudah working je, matilah kita. Tak ada. Ni cari lain lah ni. Dah tak ada ni. Ya. Ni aku pun tak tahu apa yang berlaku. Banyak no asap lah. Oh, dia memang keluarkan ada asap lah dari longkang lah. Kita dah cari kedai lain menggunakan Google pula. Katanya 3 minit ni dari sini. Ini Pak Karim ni. Tinggal 160 meter. Ada hijau tu, boleh percaya ke tu? Tak tahu. Kita asal tengok tanda hijau je macam ada harapan. Kali tanda hijau tengok benda lain. Alah, dekat makanan pun. Cantik lah. Ini banner dia. Yang tu pun tu dengan lampu-lampu memang cantik sungguh dah lah. Okay, tinggal 100 meter. Bawahnya lah. Kalau lawa sangat macam ni aku pun tak berani nak pergi makan.
Longkang dia nak tutup longkang kot. Aku rasa dia sembuh ni lah. Jentik-jentik. Hilang pula bini aku. 去了发烧了。我也光在那很久过的。 Okay. Inilah kedai ni. Ada 80 meter lagi. Macam kan. 天那长得好，我都。 Kita belah kiri ni, lepas habis tembok ni kot. Ada keharapan kita. Dia kata kat sini. Mungkinkah yang hujung ni? Okey, yang hujung ni sama dalam gambar. So, orangnya pakai tudung juga. Marilah. Dah sampai ke mana dah kita ni? Oh, sana pun macam menarik ya. Okey. Marilah. Bismillah.